Assalamualaikum. Selamat petang semua. Sebelum kita mulakan tentang topik kita pada hari ini, saya nak beritahu sikit lah kan. Sebab saya tahu ada setengah orang, diorang tu tanya-tanya, saya ni orang mana? Okay, and ada yang kata sebenarnya saya ni orang Indonesia. Okay, yang tu semua salah. Ya, salah faham dia tu bukan. Ada yang kata saya ni orang Indonesia yang dapat IC biru, no. Kalau saya ni orang Indonesia, of course lah saya akan ceritakan ataupun puji negara Indonesia kan. Okay, sebab setiap negara ada rakyat dia masing-masing. Ni saya orang Malaysia, that's why saya puji negara saya. Okay, gitu. Korang ni janganlah fikir macam tu. Okay, saya sebenarnya memang asal Kedah. Memang Kedah. Tapi kadang-kadang terkeluarlah juga logat KL ataupun logat-logat Selatan tu. Sebab bukan apa. Ramai orang, diorang tak faham logat utara ni. Okay? Jadi, kalau saya cakap banyak mana pun, ada orang tak faham. Susah lah kan? Jadi, daripada bila saya bercakap bahasa Melayu yang belah-belah Selatan tu kan, okey lah sikit. Ramai juga yang faham kan. Lagi-lagi yang tengok video saya ni bukan orang Malaysia saja. Ada setengah orang luar pun tengok juga. Jadi saya takut kalau saya cakap Melayu utara kita kan, takut ada yang tak faham. Okey, bila tak faham susah lah saya nak explain balik kan. Okey, jadi untuk klarifikasi, saya ni bukan orang Indonesia. Jangan salah faham ya, orang Kedah buat. Orang Kedah. Cik orang Kedah. Kalau saya cakap full logat utara, full kan, takut ramai yang tak faham. Okay? Jadi that's why saya lebih memilih untuk bercakap guna bahasa Melayu ori. Bahasa Melayu original. Okay, sebab dulu ada yang kata, ada setengah kata saya ni orang Indonesia, ada yang kata saya ni orang Siam. No, salah faham. Okay, tak apa. Saya dah beritahu kat sini, so kira bagus lah kan. Okay? Okay, berbalik kepada topik kita untuk hari ni. Kan hari tu dia kata kita tak ada makanan kan. Kali ni dia orang kata kita ni tak ada kereta. Okay? Kalau korang perasan, pasal kereta ni, I don't know setiap kali dia orang kata kita ni tak ada kereta, dalam satu komen yang sama dia orang akan kata yang mana ada kereta yang tu pun bayar bulan-bulan. Okay, sebab tak mampu nak beli cash. Saya rasa orang beli cash ke, tak beli cash ke, tak ada masalah pun. Tak apa. Sebab topik ni panjang sikit, jadi saya akan cakap satu demi satu, okey? Cakap pasal kereta. Kami ada kereta. Setiap video saya rasa setiap video yang saya tunjuk, mesti ada je kereta, kan? Tak pernah lagi lah saya jumpa video yang saya buat tanpa kereta. Kereta sentiasa ada di mana-mana. Jadi korang janganlah. Okay, janganlah kata macam tu. Kereta ada je, korang yang tak nampak kot. Okay? Beli bayar secara bulan-bulan. Yang ni korang tak salah. Saya setuju. Betul apa yang korang cakap tu. Betul. Serius. Kami tak mampu nak beli cash. Serius saya cakap. Kami tak mampu. Kami kerja pun biasa saja. Okay. Kerja biasa saja. Lainlah kalau kami ni ada pangkat datuk ke, datin ke. Maybe kami akan lebih, macam mana nak kata, mungkin kalau kami ada pangkat datuk, datin, kami boleh beli cash. Tapi kami ni rakyat biasa ni kan. Kami tak mampu lagi beli cash. Jadi apa yang kamu kata tu betul. Cumanya yang salah tu, kamu kata kami ni naik beca. Ya Allah, kami bukan naik beca. Kami ada kereta. Okey, kami ni paling, kalau rasa macam tak boleh beli kereta pun kami akan beli Beza ke, Beza atau Myvi ke, yang tu paling bawah, bukan bawah lah, tapi yang paling macam kita kata tak boleh beli, tak boleh beli. Tapi boleh beli je sebenarnya, jangan salah faham. Kami beli, okey, kami beli, kami guna kereta ni kan, kalau boleh beli yang biasa-biasa dah lah. Tak payah beli yang mahal-mahal. Lainlah kalau orang tu orang kaya, dia mampu, tak apa. Kita ni rakyat biasa ni kan. Kalau boleh tak payah beli yang mahal-mahal. Kita beli yang kita mampu guna je. Macam saya Beza je. Okey, Beza pun tak apa lah orang kata waiter biasa. Tak apa, yang penting ada waiter. Daripada tak ada waiter lagi susah tau. Walaupun Beza ke apa ke saja tak apa. Yang penting ada kereta. Tak ada dah tahap sampai kami naik beca. Bercakap pasal beca kan kat kampung saya ni kan. Satu Kedah ni, saya tak pernah lagi tak nampak beca. Lama tak nampak. Kat Malaysia ni kalau nak tengok beca kan, kena pergi Melaka. Tu je lah satu-satu tempat ni untuk kita nampak
beca. Kalau tak akan jumpa. Percaya dekat saya. Memang tak jumpa punya dah. Ada yang kata, kalau korang nak tahu, komen tu dia lebih kurang macam ni tau. Saya tak tunjuk sebab komen tu panjang. Tak muat kat video ni. Kena cut komen tu. Tapi tak apa, buat apa nak tunjuk kan. Takkanlah saya nak bohong kot. Memang tak lah kan. Okay, komen tu dia kata kat situ. Dasar macam biasalah. Bukan Malaysia. Bangladesh. Ya Allah. Okay. Lebih kurang macam tu lah. Dasar Bangladesh tak mampu nak beli kereta. Rakyat naik beca. Kepanasan, keperluan. Ya Allah. Naik beca pun tak pernah. Jujur nak saya cakap satu benda jujur tak? Saya tak pernah naik beca tau. Tak pernah naik langsung. Nampak tu pernah lah time jalan-jalan kat Melaka. Naik tak pernah lagi. Serius. Naik kereta ke motor ke. Kami kat sini paling kalau kerja biasa saja. Kerja kedai makan ke apa ke. Kami naik motor. Motor je lah. Tak adalah sampai nak tolak beca ke. Naik basikal budak-budak naik lah. Kami hak besar ni tak naik basikal dah lah. Okay, kan satgi apa pula je kan kata kan. Korang tengok ni pun rumah kampung juga. Ni pun rumah kampung juga yang korang nampak kat video ni. Kata dia biasa-biasa je. Dia biasa-biasa je. Memang kami beli banyak bulan pun. Memang. Kami tak mampu nak beli banyak tu. Tapi kami beli banyak bulan ni bukan berarti kami tak mampu nak bayar. Kami mampu bayar. That's why bank percaya dekat kami. Bank bagi kami buat pinjaman loan. Kalau kami ni jenis tak reti nak bayar, tak mampu nak bayar, of course lah bank tak bagi. Loan ni kira bagus tau. Ada setengah orang bila dia dapat loan kan dia syukur. Okay? Sebab alhamdulillah dia dapat. Bukan semua orang tu dapat loan bank. Ada setengah orang tak lulus. Bila tak lulus tu yang payah tu. Okay, nak apply balik. Semua tu susah sangat. Jadi, kami ni walaupun duduk kampung, tak adalah miskin. Tahap sampai naik beca pergi mana-mana. Alhamdulillah, hidup kami okey lagi tak? Terima kasih sebab dah prihatin tentang rakyat Malaysia dan komen macam tu. Jadi okey dah semua. Sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.